Dah sampai semua, selamat. Okey, kita akan buka majlis dalam 2 minit lagi. Jadi bapa tamu bolehlah duduk, tempat dah disediakan. Boleh boleh. Kau je lah. Terima kasih membesar Allah ya. Ada sedikit masalah teknikal tadi. Alhamdulillah teknikal pun dah sort out. Sekarang kita hanya tunggu Cik Farid, betul? Cik Farid dah ada ya. Jelas nampak dia Farid. Aduh. Baiklah. Kita menunggu sesi apa lagi ke? Cik Ismail ya? Okey, baik-baik. Saya cari Cik Ismail. Mungkin ada hajat yang harus dilepaskan. Tak apa, kita tunggu sebentar, tak ada masalah. Ya, betul. Dingin ya, dingin sungguh hari ni. Dan cuaca di luar pun sejuk sebenarnya. Jadi baguslah kan, sejuk di luar, sejuk di dalam. Penting hati pun sejuk. Jadi kita nak. Semua dah makan ke? Alhamdulillah. Sebelum kita start, tanya-tanya soalan sikit yang manis-manis, kacak-kacak di belakang ni baru sampai. Ada yang straight daripada KL ke ada? Tak ada ya? Saya seorang je lah. Baiklah. Satu lagu? Sekarang kita jadi MC dulu. Itulah. Kan awak berjoget saya. Okey, dah ready semua? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir pada hari ini. Salam sejahtera dan salam hormat. Yang berbahagia Encik Farid bin Muhammad Saidu, Pengarah Pelancongan Negeri Pahang, Encik Ismail bin Abu Bakar, Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan PKCH, yang dihormati Datuk Zaman Azam bin Muhammad Sarif, Ketua Pegawai Eksekutif PKCH, yang dihormati Prof. Datuk Nasrul bin Muhammad Mokhtar, Pengarah Urusan Draksis Sdn Bhd, yang berusaha hari ini Encik Eri Afli bin Muhammad Razak, Pengurus Projek Draksis Sdn Bhd, barisan pengurusan kanan, para tetamu jemputan, rakan media serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita semua dapat berkumpul hari ini untuk mencairkan majlis menandatangani perjanjian usaha sama antara Draksis Sdn Bhd dan PKCH untuk projek konsesi digital billboard di Cameron Highland. Saya yang excited. Jadi bagi memohon keberkatan dan memberkati majlis ini, tidak lengkap tanpa doa, betul? Jadi kita menjemput yang sangat kita hormati, yang berusaha, Encik Eri Afli bin Muhammad Razak, pengurus projek Draksis Sdn Bhd, untuk memimpin acara majlis. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidillah wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min syarri ma khalaq. Ya hayyu ya qayyum. Ya zal jalali wal ikram. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barun wa la fajrun min syarri ma yanzilu minas sama'. ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها
ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلى الطارق يدرك بخير يا رحمن. اللهم أن تحفظنا من أنزلنا بالحق يا رحمن يا رحيم يا منان يا حنان يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Encik Afli atas doa tadi. Alhamdulillah kita pun sudah baca doa untuk memberkati majlis kita hari ini. Seterusnya majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan daripada pihak Traxis. Dipersilakan yang dihormati Profesor Dato' Nasrul bin Muhammad Mokhtar, pengarah urusan Traxis Negara Berhad. Silakan Dato'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bahagia Encik Muhammad Farid bin Saidul, Pengarah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Kementerian Negeri Pahang. Yang bahagia Ketua Zaman Azam bin Muhammad Sharif yang diwakili oleh Cik Ismail ya, Ketua Eksekutif pada Majlis Pembangunan Highland, yang bersama Cik Ismail Abu Bakar, Pengarah Program Pembangunan dan Pendidikan PKCH, yang bersama Cik Ali Afli Marazak, Urus Projek Traxis, Dibdib kehormat, tuan-tuan dan para jemputan yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah hari ini kerana dengan limpah kurnianya kita diberi peluang untuk berhimpun dalam sebuah majlis yang cukup bermakna. Majlis menandatangani memorandum perjanjian antara Traxis Negara Berhad dengan Perhimpunan Kemajuan Cameron Highland PKCH ya. Untuk maklumat tuan-tuan, puan-puan semua, majlis ini bukan sekadar acara simbolik semata-mata, tapi merupakan manifestasi komitmen bersama ke arah membentuk kerjasama strategik bagi memperkasakan pembangunan mampan di Cameron Highland, khususnya dalam aspek pelancongan, inovasi teknologi serta penjanaan peluang ekonomi yang inklusif buat komuniti setempat. Sebagai sebuah syarikat yang menjadikan inovasi dan profesionalisme sebagai teras, Traxis amat menghargai keyakinan serta kepercayaan yang diberikan oleh pihak PKCH kepada kami. Kami percaya bahawa sinergi ini akan membuka ruang kepada pelaksanaan projek-projek berimpak tinggi yang mampu membawa manfaat jangka masa panjang kepada rakyat dan negeri Pahang secara keseluruhannya, khususnya kepada komuniti Cameron Highland. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakam setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat yang telah menyumbang secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan kerjasama ini. Ingin saya kenang kembali sejak 2022 dengan Puan Syazulini, dengan barisan-barisan PKCH yang banyak kita lalui, pengalaman-pengalaman kita dan usaha-usaha sama kita untuk menjadikan hari ini sebuah realiti. Alhamdulillah, Allah telah mengizinkan kita bekerjasama, insya-Allah. Terima kasih juga yang tak tinggal saya ucapkan kepada pihak pengurusan dan barisan kerja PKCH serta pasukan kami Traxis yang turun naik sejak 3 tahun lepas. Alhamdulillah, atas semangat kooperatif dan dedikasi yang amat membanggakan. Akhir kata, marilah kita sama-sama beriltizam untuk merealisasikan segala yang telah dibentai hari ini dengan pelaksanaan yang penuh amanah, integriti dan profesional yang tinggi.
Semoga memorandum perjanjian ini menjadi pembangkit kepada pencapaian yang lebih gemilang di masa yang datang, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia Datuk Nasrul. Alhamdulillah, Datuk Nasrul semalam telah dianugerahkan daripada Universiti Geometrik, iaitu Adjunct Professor Architecture dan Healthcare Design. Dia kata bukan sedikit baik. Alhamdulillah. Dan terus hadir ke sini pada hari ini untuk anda semua. Alhamdulillah. Baiklah, seterusnya dipersilakan yang dihormati Datuk Zaman Azam, tapi tiada pada hari ini. Jadi kita akan jemput Encik Ismail ke hadapan untuk mewakili beliau. Ya, baiklah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi alhamdulillah petang ini kita dapat bersama tapi saya maklumkan kedatangan yang berusaha Tuan Muhammad Farid bin saya juga sahabat saya. Beliau sebelum ni dengan SPL lama, pengalaman begitu luas dalam sekolah ajar pilihan raya kan. Kemudian diikuti KPM dan sekarang pernah motet tadi yang sudah akan. Seterusnya yang bahagia Yang Amat Datuk Yang Amat Profesor Datuk Nasrul bin Mahmudah, pengarah urusan tesis. Seterusnya projek Tuan Eli Afli Muhammad Azam, Puan Syazwini, Eksekutif Pelaburan PKCS, Eksekutif PKCS, barisan tim PKCS. Seterusnya diri jemputan yang saya hormati lagi saya kasih sekalian. Jadi pada petang ni saya rasa ini satu-satunya salah satu daripada program yang PKCH kita sama-sama berkolaborasi dengan pihak syarikat, iaitu dari segi perjanjian bersama untuk kita memeterai bagi projek billboard di Cameron Highland. Jadi pada petang ni saya mewakili Tuan CEO iaitu Datuk Zaman Azam atau secara rasmi yang tak dapat hadir. Beliau menyampaikan salam dan insyaAllah selepas ini kita banyak lagi slot-slot yang kita akan jemput beliau untuk involve secara langsung untuk projek billboard ini maupun projek lain yang akan dilaksanakan antara pihak PKC dan juga DST sendiri. Yang Datuk tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita imbau kembali liku-liku permohonan start daripada proposal yang dibentangkan oleh pihak syarikat Resis bermula pada 2022 seperti yang telah dimaklumkan sebentar tadi oleh Datuk Nash. Jadi saya rasa 3 tahun tu mungkin tempoh yang lama lah, walaupun disebabkan proses prosedur tanah dan sebagainya. Jadi itulah merupakan cabaran pada kita untuk akhirnya dapat merealisasikan sesi penteraan perjanjian pada hari ini. Dan kita berharap projek ini berjalan lancar selepas ini. Walaupun sebabnya beberapa proses dari segi SOP untuk permohonan dan rancang sebagainya yang mungkin akan ambil masa juga. Dan kita berharap pihak syarikat pihak yang ada tu dapat menyelaraskan dari segi isu-isu untuk permohonan, khususnya melibatkan dari segi garis panduan SOP, BPT dan sebagainya. Kerana kita di sini salah satu yang saya nak share sikit sebab kita kan Highland, sebab tu dari segi tanah di sini agak sensitif untuk permohonan kelulusan sebagainya. Jadi dari segi proses dan juga time frame yang diperlukan untuk kita dapat kelulusan sehinggalah title dikeluarkan memang agak makan masa. Dan kita mohon maaf kepada syarikat khususnya sebabkan kekangan tersebut yang perlu kita comply dari segi kita sebagainya. Kalau kita sebelum ni dari segi untuk kelulusan di daerah lain, contohnya Lowland, Kuantan sebagainya mungkin agak longgar sedikit berbanding Highland. Untuk makluman untuk Tuan Farid sini, kalau kita lihat di Cameron Highland sekali billboard memang kalau tuan tengok, tuan-tuan dan puan lihat dia agak scattered, mana di persimpangan dari segi kacau ganggu ataupun mengganggu dari segi penglihatan ataupun trafik sendiri di simpang, persimpangan sebagainya. Jadi saya berharap dengan hasil kerjasama usaha ini dapat kita centralize semua sekali billboard di Cameron Highland yang sebelum ni dari segi kawalan ataupun
peletakan billboard itu sendiri dikawasi oleh malik daerah. Walaupun ada kekurangan dari segi untuk penguasaan, dan kita berharap dengan usaha sama ini billboard dapat di centralize satu tempat kawasan, dan semua pengusaha ataupun industri player di Kemah Highland khususnya yang dalam sektor pelancongan ini dapat subscribe dengan pihak syarikat, dan kita akan pastikan mereka ini comply dari segi keperluan teknikal yang selaras dengan jawatan teknikal yang berada di Kemah Highland. Yang waktu tuan-tuan dan puan sekalian, kerjasama ini bukanlah bersifat teknikal, dan juga program ini seperti Zaman Datuk bukannya setakat sebagai simbolik, tapi merupakan satu platform permulaan kepada kerjasama kita, dan kita mengharapkan dari segi peranan PKC sendiri dalam satu peneraju pembangunan Kemah Highland dapat direalisasikan, dan juga kita akan memastikan dari segi sustainable untuk pembangunan sertanya sektor pelancongan di Kemah Highland dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan dalam masa sama merupakan salah satu destinasi pelancongan yang terbaik di Malaysia. Jadi saya sekali lagi mewakili Datuk CEO PKCH dan juga seluruh warga kerja PKCH mengucapkan terima kasih atas inisiatif pihak syarikat, dan khususnya kepada Tuan Farid Pengarah Montek Pahang di atas kesediaan bersama-sama dengan kita petang ini untuk sama-sama menjayakan program. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Encik Ismail. Alhamdulillah. Ya, saya kan tadi nak sebut harga di sini mahal untuk tanah-tanahnya. Jadi memang mahal pun di sini ya. Saya tanya rumah kat sini sedikit mahal kan? Jadi yang nak pindah sini sejuk. Kita suka sejuk kan. Baiklah, tanpa kita panjangkan lagi, kita nak teruskan dengan ucapan perasmian majlis. Kita nak persilakan Encik Farid bin Muhammad Saidu untuk memberikan sedikit ucapan, itu pengarah pelancongan negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi hamdi rushdi wa 'izzni bi sya'ni nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mak Datuk, tuan-tuan dan puan, saya hadir pada petang ini atas dasar mau menjadi wakil pada KSU. Jadi biarlah saya bercakap, membaca teks ucapan KSU untuk bagi pihak untuk tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, yang hormat Profesor Datuk Nasrul bin Muhammad Mukhtar, Pengarah Urusan Direksi Sdn Bhd, wakil kepada Yang Hormat Datuk Zaman Azam, Cik Ismail, Div-Div, kehormat para tetamu jemputan, rakan industri, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pengaju direksi Sdn Bhd dan PKCH atas jemputan untuk saya menyempurnakan majlis yang amat bermakna ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada kedua-dua pihak atas kejayaan memeterai memorandum perjanjian bersama yang bakal membuka lembaran baru dalam landscape pembangunan digital Kemah Highland menerusi pelaksanaan projek konsesi digital billboard ini. Usaha ini sememangnya bertepatan dengan aspirasi Kerajaan Negeri Pahang dalam memperkukuh kerjasama strategik antara sektor awam dan swasta. Dan tidak lupa juga adalah Malaysia akan menghadapi ataupun menyambut apa yang dipanggil sebagai Visit Malaysia yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Visit Malaysia pada tahun 2026, maka kita semua pihak, sama ada pihak kerajaan ataupun di pihak swasta, perlu sama-sama untuk berganding bahu memastikan bahawa perancangan kita menarik seramai mungkin pelancong untuk datang, terutamanya pada tahun 2026 dapat terlaksana.
usaha ini sebenarnya bertepatan dan projek ini juga bukan sekadar simbol inovasi digital, malah berpotensi menjadi media penyampaian maklumat yang lebih efektif, inklusif dan mesra pelancong. Ini tadi di belakang tadi kita berbincang dengan Datuk. Mungkin lepas ni kita kena advance lagi. Mungkin billboard kita perlu bukan sekadar digital billboard, tetapi mungkin ada teknologi AI sedikit, ada interaction bersama dengan pengusaha-pengusaha di Cameron Highland. Contoh katakan jam berlaku di depan Strawberry Park. Strawberry Park mungkin boleh offer terus melalui digital billboard. Siapa yang rasa penat boleh duduk dekat hotel dia, kita bagi pengurangan harga terus. Jadi siapa-siapa yang jam dekat situ terus berehat lagi satu malam disebabkan ada offer daripada Strawberry Park. Itu contohlah kita bagi. Begitu juga tadi kalau nak jual strawberry, kita rasa kita nak boleh jualan murah untuk strawberry, mungkin kita boleh offer terus untuk 3 jam pengusaha strawberry ini menjual dapat kurang sikit harga dia, jadi semua orang boleh pergi ke situ. Jadi dia punya interaction antara billboard bersama dengan orang yang melalui jalan itu lebih kita nampak lively lah. Jadi itu salah satu daripada teknologi ini yang sebenarnya kita boleh gunakan dan kita boleh jadikan sebagai salah satu daripada peluang untuk kita. Macam dikatakan Ismail tadi, Cameron Highland salah satu daripada kita punya strong point, selling point kita adalah kecantikan alam semula jadi. Kalau dah penuh semuanya, ditutup dengan billboard, dah tak nampak dah alam semula jadinya. Jadi perlu ada satu usaha yang sistematik dalam memastikan bahawa kita punya pemandangan dapat dipamerkan dengan sepenuhnya. Lebih-lebih lagi, Cameron Highland kalau kita ikutkan kepada pendapatan yang ditunjukkan oleh Tourism Pahang, Cameron Highland ni tempat ketiga atau tempat keempat pendapatan pelancong yang ramai datang ke Cameron Highland. Tahun 2024, pelancong yang datang ke Cameron Highland kurang lebih 1.4 juta. Kita nampak memang sikit, saya rasa sikit, sebab kita tengok jam tu macam lagi banyak daripada itu. 1.4 juta tu sebab Tourism Pahang dia akan ambil berdasarkan kepada definisi pelancong yang telah diiktiraf oleh dunia. Pelancong maksudnya yang duduk di hotel. Kalau dia melintas lalu datang sehari tak duduk di hotel, tak dikira sebagai pelancong lah. Jadi yang duduk di hotel ni pun 1.4 juta. Yang melintas berjalan untuk day trip dan sebagainya lebih ramai daripada itu berdasarkan kepada keadaan lalu lintas. Terutama macam yang tadi pun dah nampak dah. Jadi dah start dah. Jadi saya amat berharap agar kerjasama ini bukan sahaja menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat, tapi turut menjadi model rujukan yang boleh diperluas di seluruh daerah di dalam negeri Pahang. Sebab pengalaman saya, memang kita mempunyai masalah di negeri Pahang ni untuk mempromosikan, terutamanya untuk event-event pelancongan. So, kalau sekiranya usaha ini berjaya di Cameron Highland, dapat dibuktikan bahawa mampu untuk menjadi makin berubah kepada kita punya promosi, perkara ini mungkin boleh disyorkan juga di daerah-daerah lain untuk tujuan promosi yang sama. Dan seterusnya, dengan penuh harapan dan keyakinan, sebab saya yakin dan saya faham semua orang tidak memerlukan mendengar saya bercakap dengan panjang, dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis menandatangani perjanjian usaha sama antara Draxis Sdn Bhd dan PKCH. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bukan yang sedikit lagi, gemuruh sekali lagi. Itu dia Cik Farid, rupanya adalah seorang pengarah pelancongan negeri Pahang, Kementerian Seni dan Budaya. Saya terus rasa nak berseni hari ini. Baiklah, itu dia. Saya yang excited dengannya kan untuk tahun 2026 kan. Semoganya berjaya dan terlaksana dengan jayanya, saya doakan ya. Okey, seterusnya kita nak tak compete lah kalau tanpa acara tanda tangan, betul? Jadi kita nak dipersilakan ke meja Profesor Datuk Nasrul
wakil-wakil sekalian, iaitu kita ada Cik Farid, kita ada Cik Ismail, kita ada Puan Syazwani, betul? Dan juga Cik Afli, minta maaf ya. Okay, silakan kita. Puan sini yang perempuan. Jangan malu. Sama-sama meriahkan. Senyumnya, nanti gambarnya akan digantung nanti. Untuk tatapan semua orang. InsyaAllah. Adalah sesi tanda tangan pun bermula. Sudah kita nak pertukaran dokumen dan sesi bergambar sekali lagi. Silakan. Atas sikit lagi kita tunjuk. Ya, betul, senyum. Alhamdulillah. Akhirnya tu berjabat tangan. Ambil satu gambar lagi berjabat tangan pula. Okey, faham. Baik. Excited lah kita kan. Ada billboard. Lepas ni billboard AI katanya. Bagi bawah. Dia lagi kena sign. Okey. Rasa excited kerana terlupa. Itu biasa. Alhamdulillah. Ya, betul. Kena complete. Boleh ambil gambar juga ya untuk beliau. Ambil gambar saksi. Betul. Background hilang. Background ni memangnya saya Saya betul nak orang lain semua signature daripada kanan ke kiri. Saya daripada kiri ke kanan. Saya daripada kanan ke kiri. Okey. Ana boleh buka lah. Sekali lagi kita bergambar. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar yang sangat bermakna ya hari ni ya. Bukan setiap hari kita dapat tanda tangan bersama-sama. Nampak senyum manis Datuk Nashul hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Farid dan juga Encik Ismail untuk kehadiran anda pada ni. Kita sangat-sangatlah berterima kasih untuk masa anda, masa yang sangat berharga itu. Thank you so much. Dan juga Puan Syazwani, thank you for coming. Alright. Itu dia. Alhamdulillah sudah settle, sudah selesai. Kita bersyukur kepada Dahi. Untuk majlis ini saya mengharapkan pemangkin kepada pembangunan digital dan pelancongan Cameron Highland dan AI. Saya ingat tadi tu. Okey. Dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis secara rasminya ditamatkan. Tapi kita akan bagi sedikit sagu hati, cendera hati kepada wakil-wakil kita hari ini. Silakan. Siapa yang akan bantu? Ya, Cik Farid. Saya bagi. Boleh? Saya boleh bagikan, tak ada masalah. Okey, baiklah. Okey, Datuk Nesh, kita nak minta Datuk Nesh tolong sampaikan. Kita nak bergambar juga ke? Okey, baiklah. Jadi Cik Ismail, Cik Farid boleh ke depan ya. Dan juga Cik Afli. Saya nak panggil Cik Elfi dari tadi. Dah tukar nama pula. Puan Syazwani, silakan ke depan. Ya. Lupa pula hadiah. Selalu hadiah kita tak lupa kan? Terlupa hadiah lah. Tentu. Okey. Ni untuk Cik Farid. Serahkan kepada Datuk Nash sebentar saja lagi. Oh, beza ya? Ini untuk saya lah. Okey, tahan nafas, senyum manis. Okey.
Ni untuk Cik Faris serahkan. Cik Faris di mana? Cik Faris yang serahkan kepada Datuk Nesh. Ya, betul. Macam sunyi kan, tak ada muzik kan? Senyap je. Alright. Terima kasih kepada klien-klien yang hadir hari ini. Thank you so much. Kepada Lavender, kepada Boh yang hadir. Sekejap lagi saya nak minum air Boh sekejap lagi. Teh Boh yang sedap tu. Saya paling suka yang versi strawberry tu, sedap. Cik Rahim juga terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Dan juga wakil-wakil PKCH. Minta maaf terbalik lah, lupa. Okey. Tapi tak lengkap lah kan kalau kita tak makan. Tadi kita akan ada jamuan sedikit pada tetamu. Bolehlah nak menikmati jamuan ringan yang ada disediakan. Jadi kalau ada salah silap dari kata-kata saya minta maaf. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk daripada saya. Thank you, saya Faris Adnan, pengacara anda hari ini, pengacara special hari ini ya. Okey. Baiklah, thank you so much. Semoga berjaya dan semoga diberkati. Berikan tepukan sekali lagi. Boleh makanlah. Makan kita di luar tu macam mana? Di luar. Marilah kita makan sama-sama. Saya pun lapar ya. Saya nampak Cik Farid dengan Cik Ismail tu macam tahan perut je dari tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lagi. Nak gambar ke? Dia bagi saya. Nak. Okay, jom. Saya nak satu lagu. Aku tertipu. Sampai tadi kat. Merobek hatiku. Sampai mana tadi lagi? Jom. Hari kita MC wah. Boleh lah, bagi sikit je. Belanja. Sikit. Nah, abang ni lari pula. Abang tu nak kenalkan apa? Jom, sini. Okey, demi saya. Okay, jom. Malu-malu. Aku tertipu, hey, robek hatiku. Aku rindu, hey, janjimu palsu. Kau manja-manja, kau main mata. Umpama aku air ketika baju. Aku tertipu. Ui, live ni. Pergi masuk situ lah gambar. Saya tolong. Saya gambar apa dah baca lah. Saya gambar saya. Tak ikan dah. Jom. Mas Mini. Setapak tu tunjuk satu. Okay, ready. 1, 2, 3. Mama 1, 2, 3. Freestyle 1, 2, 3. Buatlah sikit ni. Aku tertipu. Tengok video bahu je. Aku tertipu. Bahu je. Okay. Sampai habis tau. Kau manja-manja ikut je. Pandai sangat. Okay, 1, 2, 3. Aku tertipu, hey, robek hatiku. Aku rindu, hey, janjimu palsu. Sekali lagi. Hey je. Bawa sama sikit. Okay, 1, 2, 3. Aku tertipu, hey, robek hatiku. Aku rindu, hey, janjimu palsu. Kau manja-manja, kau main mata. Umpama aku
air titik ke batu. Alright. Okay, ada lupa memang transfer seorang 100. Thank you, bye. Nak share 100. Amboi, nak share 100 tak ada. Tak apa, thank you. Share 100. Dia share 100. Jom minum makan. Tak tahu. Laju. Tak, Syed mama pakai 3 ke kau? Tak, kita bersama dulu. Tak kat luar ni meja dia. Yeah, you want to eat? Sam? You want to eat? Ada di situ kan? Ibu duduk kat sana dulu kan? Ibu nak tengok VIP sekejap. Okay? Sekejap makan. Tengok. Puan. Itu dia.
Dia dah mengkol. Sekali sama naik ke depan tu. Dia pakai ke baju kat dia pakai tu. Dengan kapu-kapu. Dia tak gambar di depan baju rambut tu. Dengan dia sebab tu itu apa?